Guys, ini semua scam tengok. Ini. Tengok tak? Ini. Maksud duit ni apa-apa semua scam, tengok tak? I tengok dalam grup dia orang kata sekejap je. I cakap ini mesti I dah kena scam. I rasa macam tu mula-mula. Lepas tu dia kata tak apa, dia check. Lepas tu I punya nama account salah. Nama account salah. Lepas tu dia suruh tambah lagi 1,800 untuk I nak tukar I punya nama account. Lepas tu dengan dapatkan dia punya ada apa benda takut, dia kata macam tu. Lepas tu I dah bagi 1,800. Lepas tu dia kata tak cukup, kena tambah lagi untuk kena buka fail baru. Dah buka fail baru bagai semua. Total I dah habis kat situ 3,000. Total 3,000 kena scam. Ya, total 3,000. You tunjuk sekali tu tadi tu apps tu, ada group. Ini ya, ambil gambar. Ini boleh pegang. Guys, ini semua scam tengok. Ini. Tengok tak? Ini. Maksud duit ni apa-apa semua scam, tengok tak? Ini semua scam. So dia punya Semua transfer pun lain-lain account. Contoh kalau first transfer dia akan account perempuan, tiba-tiba second transfer account lelaki, dia tukar lelaki-lelaki macam tu lah. Kira fake account lah tu. Betul. So tak tahu. Tak apa. Kami boleh bantu you lah. Bila kredit komuniti atau pinjaman yang berlesen minta you bayar pendahuluan atau suruh you bayar deposit, itu semua scam.